مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Indahnya agama Islam ini, apabila kegembiraan kita pun turut dikira sebagai amal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah keluasan Islam yang mencerminkan keindahan dan juga kesempurnaannya. Kita renunglah bagaimana Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menunjukkan bahawa Islam ini agama yang luas serta memberi juga ruang. Tengok ni. Senyum. Cuba senyum. Yang pertama bihun sup, ketupat, dada, jauh. Rumah saudara yang dekat Kodiang. Ladang ini telah dipersediakan. My God, insya-Allah. Harum manis. Ini pokok harum manis. Tapi tak banyak buah. Bak hujan dia dan bunga. Lepas tu hujan luruh habis. Tu yang tak banyak kali ni. Suara manis dia macam ni lah. Anak dia ada tangkai. Dia ada tangkai hujung ni. Macam apa? Alah, dia macam biji sikit lah. Dia macam curve sikit dekat hujung ni. So maksudnya kalau ada curve macam ni, harum manis lah. Itu yang Pak Saudara kita pesan. Dia cakap macam tu lah. Harum manis. Di hujung ni dia ada curve. Yang ni pun ada lagi ni. Dia selalu bulan 5, bulan 6 banyak lah. Kalau kat sini jual sekilo 20 lebih lah. Kalau bulan-bulan KL jual 30 lebih. Asyuk.